Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Imaridina, wartawan dari TVPSS SK Bukit Baru. Pada hari ini, kami berada di SK Bukit Baru bagi membuat liputan khas sempena Majlis Pelancaran Program Lelam serta pameran Perpustam yang diadakan di sekolah ini. Program ini bertujuan untuk menggalakkan budaya membaca dalam kalangan murid serta memperkenalkan pelbagai bahan bacaan dan perkhidmatan perpustakaan kepada warga sekolah.
Belakang sini kita boleh saksikan bahawa ada terdapat pameran berkenaan dengan nilam iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca. Itu tadi. Okey, kawan dulu tangan. Okey, kawan boleh gerak. Okey, lihat sini. Bersama saya sekarang ialah Guru Besar SK Bukit Baru. Boleh saya bertanyakan beberapa soalan? Boleh. Pada hari ini berlangsung pelancaran program Nilam. Apakah harapan tuan terhadap program ini? Ya, terima kasih kepada saudari selaku pengacara majlis. Alhamdulillah. Pertama sekali saya merakamkan jawatan terima kasih kepada jawatan kuasa bagi majlis pelancaran nilam ini. Sudah pastilah harapan saya ingin melihat peningkatan bagi purata bacaan buku murid dapat meningkat. Okey, sekarang ni 6 purata bacaan buku setahun. So kita harap kita dapat tingkatkan menjadi 40 lah dan pendaftaran AINS tu juga dapat ditingkatkan daripada 50% kepada 100%. Okey, sebab ini menjadi satu hala tuju kepada RPM itu sendiri dalam memastikan murid berilmu, murid berilmu. Okey. Apakah pesanan tuan kepada murid-murid SK Bukit Baru tentang kepentingan membaca? Okey, sudah pastinya kepentingan membaca ini dapat meningkatkan ilmu kita, kemahiran kita serta keyakinan kita apabila kita berada di mana-mana sahaja terutamanya apabila kita berucap. Okey, dan dalam masa yang sama juga apabila kita berada di peringkat yang lebih tinggi di peringkat sekolah menengah dan di peringkat universiti. Okey, membaca ini satu amalan yang mulia dan pada hari ini kita bukan boleh akses daripada buku sahaja. Okey, kita boleh akses maklumat daripada bahan digital. Okey, di belakang nanti dia akan tunjukkan pelbagai bahan yang boleh diakses dalam meningkatkan ilmu kita. Dalam masa yang sama juga akan meningkatkan purata bacaan di sekolah SK Bukit Baru. Baiklah, terima kasih tuan atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Okay, terima kasih. Bersama saya sekarang, Wakil Pengarah Perpustam yang sudi berkongsi maklumat tentang program yang berlangsung pada hari ini. Terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama TVPSS SK Bukit Baru. Bolehkah tuan berkongsi tujuan penganjuran pameran Perpustam di sekolah ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Riman atas soalan itu tadi. Jadi Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka atau Perpustam, kita memang mempunyai satu unit pameran lah yang kita akan bergerak ke sekolah-sekolah. Jadi hari ini kita hadir ke SK Bukit Baru kerana mendapat jemputan daripada pihak sekolah sempena program nilam peringkat sekolah dan juga kempen galakkan membaca. Jadi pada hari ini kita tim pameran Perpustam akan membawa yang pertama kita akan memperkenalkan Zon Digital U-Pustaka. Zon Digital U-Pustaka ni adalah satu projek oleh pihak Perpustakaan Negara Malaysia yang telah melanggan bahan-bahan bacaan digital untuk diakses di seluruh negara. Selain daripada U-Pustaka, Perpustam juga telah membawa Zon Digital Perpustam, iaitu Perpustam sendiri telah melanggan beberapa pakalan data yang mengandungi e-book, e-magazine, e-komik dan sebagainya, yang mana aksesnya adalah secara percuma. Selain daripada bahan bacaan digital, Perpustam juga telah membawa buku-buku untuk dijual kepada para pelajar yang berminat. Buku-buku tersebut adalah buku-buku yang murah dan boleh mampu milik oleh para pelajar. Selain itu juga kita memperkenalkan bahan-bahan interaktif kepada para pelajar, iaitu mengandungi VR, virtual reality dan AR, augmented reality. Jadi serta permainan robotik. Jadi saya berharap kehadiran tim Perpustam ke SK Bukit Baru pada hari ini
dapat memperkenalkan kepada para guru dan juga para pelajar apakah jenis-jenis perkhidmatan yang terdapat di perpustakaan. Pada hari ini juga berlangsung pelancaran program Nilam. Apakah harapan Tuan terhadap program ini? Jadi sebelum tu Perpustakaan merakamkan ucapan terima kasihlah kepada pihak Sekolah Bukit Baru atas kesediaan memanggil pihak Perpustakaan untuk merasmikan program Nilam pada hari ini. Jadi program Nilam ni adalah satu program yang sangat baguslah untuk mewujudkan budaya membaca di kalangan para pelajar. Jadi dengan adanya pelancaran atau kempen ni, dia akan mencetuskan kempen-kempen seterusnya lah bagi menyemai budaya membaca di kalangan para pelajar dengan program-program yang diisi oleh pihak sekolah. Jadi saya berharap semua sekolah dan juga institusi pendidikan menganjurkan program-program berbentuk kempen galakkan baca lah. Dan kalau sekolah ni dia program Nilam lah. Jadi satu program yang sangat baik dan boleh teruskan dari masa ke masa. Apakah pesanan Tuan kepada murid-murid SK Bukit Baru tentang kepentingan membaca? Okey, pentingnya membaca ni adalah manfaat lah bagi pelajar-pelajar khususnya daripada kecil. Jadi dengan mengikuti kempen galakkan membaca ni, ia secara tidak langsung dapat membudayakan atau mencetus semangat para pelajar untuk membaca. Jadi saya berharap semua pelajar dapat membaca buku kurang-kurangnya 10 minit satu hari bagi menambahkan ilmu, bagi menambahkan maklumat. Jadi kita sebagai seorang pelajar memerlukan maklumat-maklumat tersebut untuk kita berjaya pada masa hadapan. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermakna. Diharapkan program seperti ini dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid SK Bukit Baru. Saya Nur Iman Ina, wartawan dari TV PSS SK Bukit Baru. Sekian, terima kasih.